Kembali kita dalam rancangan beli apa dekat PIN 22. Ini parcel kita orang yang keempat. Yang ni kali ni besar-besar sikit parcel dia ya. Jom kita tengok kita beli apa. First aku beli desktop punya storage. Bukan stand macam laci macam tu untuk letak desktop PC kan. Aku ingatkan dia dah siap pasang, rupanya tidak ya. Lepas tu dia tak ada bagi instruction langsung. Gigih lah aku ni, tanya ChatGPT lah, Google sana sini untuk pasang. Akhirnya berjaya juga. So yang kedua stand untuk letak printer. So dekat bawah tu boleh letak kertas. So lepas ni macam comel sikit lah meja kerja aku kan. Barang yang ketiga adalah beg sekolah Syakil. Baru setengah tahun beg sekolah dia dah lunyai. So kita belikan yang ni. Semoga tahan lama lah. Yang dia ada bagi free gift juga. Free gift dia best, okay. Yang seterusnya kita belikan seluar untuk anak gadis saya. Aku memang suka style palazzo macam ni. Palazzo bootcut macam ni tau. Dia selesa pakai sebab dia tak suka pakai jeans. Jeans kan keras. Kau tengok material dia sangatlah sedap, okay. Yang ni aku dah siap basuh tau, tak kembang pun. Cantik sangat material dia. Boleh repeat lagi. Yang ni aku dah lama mengidam nak beli untuk letak kat dapur. Selalu orang punya kosong je kan. Yang ni kita punya ada cherry dekat atas tu. Comel-comel letak kat dapur. Harga dia RM5 something like that. Yang ni memang worth to buy, okay. Comel. Dan seterusnya yang ni husband aku punya barang. Dia beli earpod Bluetooth. Nak beli tak cakap, tak tanya kan. Lepas tu dia main beli je. Lepas tu salah colour pula tu. Dia kata dia tekan hitam tapi sebenarnya putih. Macam gitulah. So next kita punya pembelian PIN 22 nak beli apa? Korang ada nak kirim tak? Jom mari kita beli sekali. Postage sekali sampai serentak.